Nampak pun tengoklah weh. Dah lama dah tak main weh. Pasar Isnin nama dia. Tengok tu ada apa. Apa ni weh? Benda apa weh orang jual ni? Bandel ke? Guys, ni bandel. Orang antik. Tapi dah tak awal lagi dah tak buka lagi. Kenapa? Mak tonggeng tak ada dengan ni. Memang tonggeng kulit tak ada. Hujan lah guys. Ada buah-buahan. Ni aku nak ni weh. Sekejap lagi nak beli ni. Apa namanya? Nak emping. Mana ni? Nak pokok unggai apa? Nak apa mak? Aku nak jagung tu. Jagung makan tu. Ha. Tengoklah ni weh. Dah beli ubi tadi. Apa ni? Kondok. Ni apa ni? Hampa kan ada? Oh, timun betik tak mau. Weh, hampa weh. Nak hujan dah weh. Nak hujan lah weh. Apa balik? Peneram. Tahu dia apa tadi? Oh, datang. Siapa? Nampak ke? Tapi macam atas sikit lah weh macam ni. Tengok, sabar. Buah-buahan tempatan. Sayur-sayur buah-buahan. Ini ada laksam, cendol. Sedap ke weh cendol dia? Ya. Kenapa tak langit tu weh? Hujan weh? Kita tak ada kenderaan. Weh, asam. Nampak tengok asam. Banyak juga asam-asamnya. Hujan. Pasti. Kenapa si lemur dah mak? Saya tak nampak. Tak tahu? Ada jorok-jorok lah. Okay, banyaknya. Ni. Lepas tu ini paprik kan kak? Ya, betul. Paprik. Ini sedap kan weh? Itu. Lepas tu weh, banyaknya RM1 je weh. Oh, hamil weh. Betul lah. Cantiknya bunga-bunga. Ni baju sukat Kedah. Aku nak beli sukat Kedah weh. Besen. Dah nak hujan lah weh. Di mana ni weh? Kat sini macam ramai orang tak berniaga dah lah. Sebab mungkin hari sebab cuti kot kan. Cuti di Pavali. RM5 pi. Cakap RM5 only. Saya nak. Nak kopi kampung. Oh, panjang tu. Teh ais and kopi ais. Satu RM3 weh. Ikan-ikannya. Nama ni peneram. Tak tahu lah korang bagi apa. Tapi korang bagi peneram lah. Ini dah siap. Cantik je weh tengok. Style tu. Dia buka ke dah? Weh, sedapnya weh. Weh, banyak ni RM26. Balik weh, hujan ni weh. Hujan sangatlah, basah sangatlah. Awal daripada tadi. Weh?
Dah lah hujan. Jauh pula kereta. Weh, kalau guna pala apa? Saksi. Saksi kes pelanggaran.